Ustaz, saya selalu pesan, hati-hati takbiratul ihram. Adakah bacaan takbir yang silap boleh membawa kepada maksud yang lain? Dia kata, Ustaz dia pesan, kalau awak takbir semayang, buat molek. Jadi dia tanya, adakah kalau kita takbir tidak berhati-hati, boleh berubah makna? Jawabnya, ya. Bahasa Melayu ni macam bahasa Arab juga. Bahasa Inggeris gitu juga. Terlebih S, lain maknanya. Ada huruf D di belakang, lain pula maknanya. Faham tak? Ni? Kalau kill, K-I-L-L, maknanya bunuh. Kalau K-I-L-L ada ED pula, terbunuh. Faham lagi? Dia lain-lain. Bahasa Arab gitu juga. Ni? Yang betulnya, kita sebut molek-molek. Takbir, dia ada dua lapas. Lapas yang kalimah pertama, Allah. Kalimah kedua, Akbar. Kalau kalimah Allah saja, orang tak panggil takbir. Dia panggil lafzul jalalah. Takbir mesti ada dua, Allah dan Akbar. 8 huruf, alif, lam, lam, he, alif, ka, be, ra. Mesti sebut 8 huruf ini dengan betul. Walaupun tak sedap, tak apa. Nak betul saja. Gimana? Allahu Akbar. Betul? Faham? Itu sudah betul. Jadi Hamzah Akbar ini contoh. Dia banyak silap kalau kita tak jaga molek. Hamzah Akbar ini dia satu harakat. Allahu Akbar, makna maksudnya Allah yang maha besar. Tapi kalau kita panjangkan alif, Allahu Akbar, jadi A itu bila ada mak bermakna adakah Allah itu maha besar. Itu rasuk mana? Contoh. Jadi istifham di situ. Ataupun jadi nida, wahai Allah. Nampak tak? Jadi Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, adakah Allah itu maha besar? Jadi kita soal pula. Contoh, dekat Akbar pula, kita kena jangan panjangkan Ra tadi. Dan jangan kita tambah alif sebelum Ra. Terus berjumpa dengan Ra, Allahu Akbar, kata lagu tu. Faham lagi? Yang salahnya sebelum Ra ada alif, iaitu bar. Itu maknanya darah kotor, bukan makna maha besar. Maha besar ni Akbar. Kalau Akbar, darah kotor. Tu lari makna, tak sah sebenarnya. Kalau kita Ra tu kita takrir Akbar, lagu tu. Jadi gendang orang main tu. Tak tu gendang. Faham lagi? Jadi biar molek-molek Allahu Akbar. Nampak? Dia